memang cukup kuat dan padu. Korang jangan risau, memang susah nak tertanggal. Dengan adanya Maclock card holder, so inilah dia ML25 Maclock card holder daripada Ulanzi. Satu lagi produk dari Ulanzi yang lain macam function yang ada. Kalau produk dari Ulanzi memang tak diragui lagi kualiti yang dibeli. Dalam box macam biasa, korang akan dapat satu user manual, satu ring besi untuk phone yang tak ada MagSafe, dan ini dia Maclock card holder model ML25. Yang best produk ni, dia punya look sangat premium ala carbon fiber ni, dan material yang solid daripada aluminium besi. Memang padu produk kali ni. Ini rupa bahagian belakang card holder ni. Yang best, siap ada satu slot untuk korang letakkan benda-benda kecil macam SIM card, memory card atau apa saja benda kecil yang lain. Nice kan? Untuk magnetic dia pula, korang boleh buka macam ni, dan ada satu lock yang boleh korang sangkutkan dekat beg, seluar atau kat mana saja yang korang nak sangkut. Bahagian depan dia ada satu slot untuk korang letakkan kad, dan untuk keluarkan kad pun mudah je, just tolak je dari bahagian bawah ni. Untuk magnetic dia pula memang cukup kuat dan padu. Korang jangan risau, memang susah nak tertanggal. So, dengan adanya Maclock card holder dari Ulanzi ni, korang boleh menggayakan macam-macam cara untuk standkan phone ni. Pusing dan letaklah macam mana sekalipun, dia boleh buat. Memang puas hati produk dari Ulanzi kali ini. Menarik kan? So, kalau korang sedang mencari satu card holder ataupun satu stand phone, aku sangat rekomenkan untuk korang dapatkan ini. Terus dua dalam satu, card holder dan stand phone sekali. So, apa lagi? Macam biasa, kalau korang berminat dengan item ni, link aku sediakan dekat bawah ni. Ulanzi memang padu.